Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang kerap masuk bengkel mengalami masalah isu gearbox. Walaupun ada di antara kereta yang disenaraikan dalam list ini bukannya menggunakan transmisi CVT. Sebenarnya Proton CVT lama. Jika korang pengguna Proton CVT hari ini, elakkan daripada kurang penjagaan. Antara yang kerap berlaku ataupun kerap masuk bengkel mengenai Proton CVT ini adalah Proton Saga FLX daripada tahun 2011 sehinggalah tahun 2018. Proton Izora Boom dan Proton Persona BH ataupun Persona terbaru pada hari ini yang mana tahun pengeluarannya 2016 ke atas. Kenapa kereta-kereta ini kerap mengalami masalah? Sebenarnya kebanyakan kereta-kereta ini kerap digunakan untuk tujuan pekerjaan. Selalu overweight ataupun selalu bawa muatan yang lebih dan kurang servis ataupun servis tidak ikut jadual. Sebenarnya untuk CVT daripada Proton ini bukannya manja, tetapi bila mana dah ramai guna, cara penggunaan berbeza akan timbul isu satu persatu. Jika diikutkan masih ramai lagi yang guna 3 kereta Proton ini tetapi masih steady lagi tanpa ada apa-apa masalah. Untuk repair gearbox kereta Proton ini anggaran kos bermula daripada harga RM3,000 sehinggalah RM7,000 bergantung pada kawasan.